Okay, sebelum saya akhir, ada satu perkara lagi tentang AI, Artificial Intelligence Kita tak boleh lagi lah lepas ni. Memang dia ke arah ni. Dia semua akan berlaku It's in future. Lepas tu dapur AI, saya sebut dapur AI. Dia akan ke arah itu. Jadi saya sarankan cikgu-cikgu di peringkat sekolah, cikgu kena tahu RPH, kena latih. Dia lagi bagi maklumat pemeringkatan aktiviti yang lagi canggih, yang lagi relevan dengan murid. Disebut je murid mana, level apa, tahun apa, nak aktiviti macam mana, dibagi gambaran. Dia akan sediakan satu aktiviti pemeringkatan yang cantik untuk mencapai objektif. Cikgu kena sediakan bahan je. Dah ke arah itu. Kemudian untuk perancangan strategi, taktikal, boleh. Buat semua. Dia ada software AI banyak, ada 5-6 yang boleh buat strategi, perancangan strategi. Bagi je maklumat sekolah, ni saya nak ni nak ada tuju semua, dia akan sediakan strategi. So, very advanced. Jadi kenalah ada, mungkin JPN kena fikirkan perkara ni. Dari semasa ke semasa kena juga ada latihan AI. Dan untuk maklumat tuan-tuan, Jemaah Nazir mulai tahun ini kami telah berpindah penulisan laporan ke arah AI. Tapi adalah bukanlah sebelumnya kan, tapi kami guna bantuan AI untuk lagi mantapkan. Dan tentulah Nazir tu separuh 50% kami punya kan, betul. Tapi dia punya the way, the content, nasihat-nasihat pun kami ambil daripada AI pun ada kami ambil. Sebab apa yang kami bagi nasihat, AI bagi nasihat lagi canggih. Ya, betul. Dia baca semua. Dia baca semua. Dia rujuk nasihat yang betul-betul canggih dia bagi. Betul. Kami pun hebat tu. Ini lagi bagus kalau sekolah buat. Jadi kami guna AI. Saya sebenarnya sebelum saya tak terbayang bila pernah Jemaah Nazir kata laporan ini, dia kata ulasan ni boleh guna AI. Saya orang IT, saya tak nampak macam mana dia nak baca ni. Rupanya dia mesin, dia macam lebih pada manusia. Tapi kita kena prompt dulu. Saya guru setiausaha SKPM nak menganalisis data tentang kejadian murid. Bantu saya, dia keluar. Tak puas hati, saya nak buat dalam bentuk gambar rajah. Tolong nyatakan bantu saya gambar rajah, keluar gambar rajah. Saya nak yang spesifik ini, tapi kena belajar prompt dia. Saya setuju tadi tu. Kami akan bawa AI ini dalam bentuk analisis data. Dalam The5 itu memang kita dah ada berbayar. The5 tu dah ada ChatGPT, gambar macam-macam lah. Sangat menarik lah, sangat menarik. Dia nak buat presentation. Tuan, saya ada pergi, itu dia panggil saya 10 minit sebelum tu saya ready. Dia minta dengan apa? Saya pergi napkin kali napkin. Saya minta, saya nak tajuk ni, saya nak deliver tajuk ni. Bagi saya maklumat, dia siap bagi maklumat tajuk tu dengan padat, siap dengan mapping tu, infografik. SWOT analysis pun dia boleh buat. Boleh, itu jadi kita kena ke arah itulah, itu Dan saya anggap yang ini macam genie lampu ajaib, lampu Aladdin. Lampu Aladdin dah ada dalam tangan kita, dah gosok, genie dah keluar. Cikgu dah tanya dah tahu. Dia nak tanya dah tahu. Minta nasi, dia akan bagi nasi putih je. Betul. Jadi prom itu dia panggil prom dia. Dia prom dia minta makanan yang enak, 6 rasa baru dia bagi. 6 rasa macam tu lah. Jadi kami pun dah minta JPN ke arah itu supaya anak-anak kita nanti in future memang dia akan berhadapan dengan DeepSeek sekarang.